nak mulakan career sebagai affiliates ni, you kena faham macam mana game affiliate ni. Apa framework affiliate, especially kalau dekat TikTok. So hari ni Kata nak share dengan you all affiliate framework. Struktur affiliate di TikTok ni bagaimana. So kita fahamkan basic dulu, okay? Nombor satu ialah platform tu sendiri. Dalam TikTok, untuk kita grow sebagai affiliate, kita perlukan platform. TikTok lah, kita pilih TikTok. Kita bercakap pasal TikTok So, dan kita ni nak dapatkan duit kena jual produk, betul? Kena review produk. So kita kena ada connection dengan seller. Kita kena pilih seller. So nak pilih seller ni, dia ada beberapa kategori yang menjadikan affiliate tu mudah, senang nak convert, senang nak close sales. Pertama, quality produk. Produk punya quality. Okay, kita ni buatlah konten bagai nak gila, review lah sebaik mungkin, cari angle sebagainya. Last produk tu sendiri tak berkualiti. Orang takkan beli. Kalau beli sekali pun, kita juga akhirnya affiliate kena kecam. Komen kita juga yang nanti penuh dengan kejian. Tak mau. Okay, so kita kena pilih seller yang menghasilkan produk yang berkualiti. Kualiti je tak cukup dek. Dia mestilah produk tu menyelesaikan masalah orang pula. Dia bukan sekadar kualiti. Okay, dia ada menyelesaikan masalah orang, memang ada demand. Dia menyelesaikan masalah, ada permintaan yang tinggi. Okay, and apa lagi untuk produk tu sendiri, dia ada repeat purchase yang tinggi. Kenapa kita kena review produk ataupun buat konten produk yang ada repeat order tinggi? Supaya konten kita tu jadi pokok duit untuk kita. Faham tak? So orang yang dah beli sekali, mungkin dia pakai, dia cuba, dia makan, bagus, berkesan. Dia akan beli lagi dekat video kita yang kita dah post walaupun 2 tahun yang lepas, 3 tahun yang lepas. Itu maksudnya kita kena cari produk ataupun seller yang begini. Repeat produk tu sangat membantu untuk kita sebagai affiliate ni dapat income yang konsisten. Okay? Ini baru satu kategori tau dekat seller. Produk bagus, power, semua ni ada. Tak cukup, mesti kena ada servis di belakang. Servis dia pula. Servis dia. Servis maksudnya apa? Daripada packaging. Ini yang paling kritikal sebenarnya. Packaging, postage dia. Laju ke tak laju? Sebab kalau lambat post, lambat delivery, kita lambat dapat commission. So ini you kena take note ni. Seller ni dia punya sistem servis dia bagus tak? And then dia punya respon dekat chat. Response rate. Kita ni beria-ria buat promote produk dia. Sat lagi bila customer chat seller palau. Seller sidai customer. Elok-elok video kita boleh convert sale jadi tak convert. So that's why ini penting. Okay? Packaging dia bagus ke tak? Dah sampai asyik pecah, asyik tak elok, kan tak okey juga. Postage dia laju tak? Okay, and then respond rate di chat seller tu laju tak? Ini benda yang kita kena consider bila kita nak memilih seller ataupun memilih produk yang kita nak review. Okay, produk, servis bagus, tapi tak cukup lagi. You kena pilih juga seller yang ada ad spend yang konsisten. Konsisten. Maksudnya seller tak kedekut. Seller ada bajet untuk tekan ads. So you kena faham ya, game di TikTok especially untuk seller, kalau seller tu tak pump ads, kita sebagai affiliate ni struggle sangat-sangat. Sangat-sangat struggle. Nak lagi bila TikTok ni dia dah memperkenalkan GMV Max Ads tu. So carilah seller yang ada ad spend budget yang konsisten. Dia bukan sekadar pump ads bila perlu. Pump ads bila ada campaign. Tak nak. Kita nak company, kita nak seller yang dia punya budget ad spend dia tu konsisten dia pump. Every day dia punya budget tu ada. So kena cari seller yang macam ni. Okay? So, produk, servis, ad spend. Tak cukup. Tak cukup babe. Kau kena cari lagi seller yang ada branding. Seller yang ada jenama dek. Kalau seller tu, shop tu sebut nama brand macam tak kenal je. Jenuh juga kita nak promote produk. Okay? So kena cari seller yang branding dia power. And nak tahu dia power ke tak power, check ada duta tak? Kalau pakai duta lagi senang sebab kita affiliate boleh leverage duta tu. Okay? So penting, you all kena check branding. Penjenamaan produk brand tu sendiri ada pakai duta tak? Ada invest on influencer ke KOL ke untuk naikkan brand dia. So bila ada branding, kita affiliate ni buat konten review produk dia senang.
Senang nak push. Orang, oh brand ni aku pernah nampak ni Alif Sata makan. See? Faham tak? Okay, lagi. Cukup tak ni nak pilih seller ni? Ada lagi, tak cukup. Tambah satu lagi. Team live in-house. Ini sangat penting. Sebab dalam TikTok, dia tak cukup video, tak cukup produk. Dia kena ada live juga. Video, live dan juga ad spend. So live ni you kena cari ada tak company seller ni dia ada invest on live tak? Maksudnya seller ni every day dia on tak live untuk in-house dia. Sebab bila seller on live dan dia pula spend GMV ads dekat live tu, kita punya video pun akan masuk juga dekat dalam FYP untuk push produk tu punya sales. Faham ke? Okay? So ini ciri-ciri seller yang you all kena take note bila you all nak review satu-satu produk. Jangan asal nampak muat je, okay lah aku review je lah produk ni. Sebab buat konten ni penat. Buat konten ni ambil masa, ambil tenaga kita. So bila kita invest masa tenaga kita, kita kena invest dengan bijak. Kita kena cari mana satu yang bagi return on investment masa tenaga kita yang baik, yang berbaloi. Faham? Okay, so Kak Tin spill kat you all semua supaya you all nampak bigger picture. Jadi affiliate ni kena ada strategi. Jangan main tangkap muat je. Okay, so ini pemilihan seller. Bila kita dah jumpa seller, okay, kita kena tahu pula macam mana nak tackle customer. Tackle customer ni kerja kita. Okay? Tackle customer ni kerja kita. So macam mana nak tackle customer? Senang je. Faham behavior customer. Faham behavior. Behavior maksudnya perangai customer you. Customer ni suka beli produk ni sebab apa? Kenapa dia kena beli produk ni? Apa masalah dia yang produk ni boleh bantu? So this is come to product knowledge. So inilah framework untuk kita sebagai affiliate ni buat duit. Fahamkan benda ni, senang you nak buat duit. Okay? So kalau you all pelik, hari ni aku dah buat affiliate tapi still tak making money. Aku dah review beratus-ratus produk tapi macam tak pergi-pergilah. Cuba you check semua ni. Ada tak yang you tak buat, yang you tak pilih? Especially dalam pemilihan seller lah. You pilih seller yang macam mana ni? You pilih produk yang macam mana ni? You kena check kat situ, okay? So itu saja untuk Kak Tin kat bahagian 4 ni. So hopefully you all dapat idea macam mana nak mulakan sebagai affiliate, dan Kak Tin personally akan adakan sesi consultation untuk semua affiliate yang di bawah team Olive House. So kalau korang nakkan guidance yang lebih dekat dengan you all, yang lebih customise, personalize, ikut account you all boleh join sesi coaching dengan Kak Tin. Tapi limited lah babe. Katakan Kak Tin pun seorang, tak boleh nak ajar ramai-ramai sangat. So make sure you all active dalam group. Whenever Kak Tin open slot consultation, Kak Tin open slot coaching, you all laju-laju masuk nama. Supaya you all dapat personal touch dengan Kak Tin, insyaAllah. Okay? So looking forward kelas kita. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa. Bye!